Hello, Assalamualaikum, apa khabar? Sekarang waktu 1:19 pagi. 1:19 pagi. Semangat pagi ni. Pagi ni semangat sebab apa? Sebab hari ni kita akan ada. Nah, apa khabar? Assalamualaikum. Baik, so kita akan ke Cameron Highland. Kita akan ke Cameron Highland sampai hari Ahad. Kita gerak pagi sebab kita tak nak kalah kabut. So kita gerak pagi sampai ke KL dalam sarapan macam itulah lebih kurang. So apapun korang tengok video ni sampai habis dan jangan lupa untuk like, komen, share segala-galanya lah. Alright. So jumpa sekejap lagi. Tengok siapa je yang ada. So sebelum gerak kita ngeteh dulu, kopi dulu pagi sangat. Sebab kita plan akan gerak daripada Desaru ni 2 biji dan nanti kita jumpa kawan kita dekat RNR Layang lah. So sekarang minum dulu. Okay, so sebelum tu saya nak bagi tahu, saya rasa dah dekat hampir setahun lebih ke 2 tahun macam itulah tak buat video konten YouTube. So ni baru nak buat balik. Dan Alhamdulillah daripada X-Max pergi ke RG, lepas tu ada sekali tu LC, tapi LC tu kita tak buat konten lah. Sebab itu banyak dengan budak-budak pergi, bukan budak-budak lah, banyak dengan member tempat kerja, pergi tempat-tempat yang lara-lara, jadi macam tak elok orang tengok. Jadi kali ni ride dengan rumah, kita akan pergi ke Cameron Highland pula. So korang enjoy tengok video ni. Kalau rasa nak komen, boleh komen dengan apa kita naik, dengan apa kita bawa. Tu lah. Dah, tengoklah nanti. Kita habis-habis minum ni kita gerak insyaAllah. Okay. So kita dengan siapa? Ini kalau ikut pada ranking dia nombor 1. Nombor 1 Bandar Penawar, Desaru dia pegang. Ni Sir Said ataupun kat sini orang panggil cikgu lah. Cikgu sekolah sukan. Udah kurus lah sekarang Kurus. Dahsyat lah. Baik, so lagu dahsyat lah. So dalam penuh. Ini berapa hari sir? Sampai 13. Dahsyat lah. Korang kan balik dulu. Macam-macam tali ada ni. Nak ikat beg. Alright, so kita dah sampai. Mana sir? Tapi kawan kita tak sampai lagi. Gitulah dia. So, sekejap kita tunggu dia kejap. Guys, so kita on the way ke Cameron Highland. So sekarang kita berhenti stop sekejap dekat RNR Layang. Kita tunggu lagi satu motor sampai. Tunggu. Ini lambat sebab pakai full face ni. Pasang kayu golf semua kat depan aku. Dahsyat lah. Kamera baru ni. Sini sir. Ini 3 biji. Kita nak buat konten dulu, ikut trend semasa. Alright, cun. Okay, depan lagi sikit. Okay, ngam dah stop. Okay, belakang sikit. Okay, ngam. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi sakhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Baik, so sekarang kita dah dekat. Kita kat mana San? Pagoh. Dekat Pagoh dah. Pagoh. Berhenti sekejap. Bang, seronok bang pakai zone test. Best. Apa kata-kata untuk bagi tahu kat kawan-kawan lain so pakai zone test juga? Aduh bo. Aduh. Okay lah, kita maintain 1-2 1-3 macam tu lah. Terus. So okay sir Okay. Masih bersemangat lagi Masih bersemangat. Sir macam kalau kat kamera ni bawa jagung, bawa strawberry. Mantap. So kejap lagi kita pergi Aikro. Berhenti Aikro, minum-minum air sikit, kencing apa semua. Mungkin sembayang subuh kat sana kot. Lepas tu kita tak tahu pergi mana. Alright guys, morning. Kita baru kat Aikro.
Otai-otai abang-abang kita. Dahsyat. Baik bang, abang daripada mana? Nak pergi Perlis. Nak pergi Perlis daripada? Dari Tangkap. Nah, dari Tangkap nak pergi Perlis. Nak pergi Perlis. Ada ride harum manis. Ride harum manis. Balik memang bawa harum manis lah ni. Manis-manis. Motor apa belanja ni, Suzuki. Bila tanya tadi pergi mana? Pergi Perlis. Kita pergi Cameron pun dah ada door lah. Ni resepi kelajuan. Cuti apa bang? Cuti saya tak kisah. Cuti tak ada jadi tak ada pantang. Saya kat Paminyak. Oh, Sebab kan takut tak ori. Okey, betul. Tadi saya tanya dengan brother ni. Minyak 140 Melaka Perlis pergi dan balik. Kelajuan maksimum 19, lock 16 macam tu. Dahsyat. Ni sama ni semua ni. Kita minyak berapa Zan? 400. What? Kelajuan 120. Ya, benar. Jom kita siap-siap. Right. Baru sampai Seremban. Sir, macam mana? Okey, sir? Okey. Sejauh sikit, sir. Sejauh Berendam sikit. sikit lah, berendam. Habis dia cocoknya budak-budak Singapura. Habis budak Singapura table dollar lah tengok, sir. Sebenarnya patutnya ada footage, tapi kita tak rakam lah. Tapi tengok member tu hilang tu lah. Kira pokok lah kat Oh belakang. lawak. Aku dah agak dah. Lagi kalau kereta banyak memang tak lah. So kita nak pergi makan dulu dekat area bukan area lah, dekat area Seremban ni. Makan, top up minyak, Zas. Kita pergi insyaAllah, okay? Kos makan. Makanan jimat sebenarnya. Ya, jimat apa mahal lagi dia. Mana enak. RM3 setengah kan. Semua dengan roti. Kenyang tak? Zan, ngantuk Zan. Abah. Ngantuk Zan. Mata Abah. Makan nasi ni. Mata Abah. Highlight So, sekejap lagi lah kita teruskan. Nanti akan ada video on board. Kalau patutnya tadi ada video on board, baru boleh tengok macam mana. Kacung tak kacung. Tapi tak sempat nak pasang, biarlah. Sekejap lagi lah. Alright, so sekarang kita dah dekat Mont Kiara. Kita dah dekat Mont Kiara. Kita nak pergi ke Cameron Highland, tapi kita singgah kat Mont Kiara. Sebab apa? Sebab Sir nak melawat, nak ziarah kubur ibunda dia. Apa pun, Al-Fatihah pada ahli kubur semua, Al-Fatihah. Yang baru Ini bukan, belum lagi. Al-Fatihah. Oh, tapi ini mencabar Pukul 3 kita keluar. Sekarang pukul apa? 9.40. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 6 jam dekat 10 jam. Ngantuk sangat ni. 6 jam dekat 7 jam. So belum sampai lagi, belum ada nampak lagi tapah ke apa benda ke. Ada nampak? Tak nampak lagi Oh, penat sangat ni. Penat. Minta nyawa. Alah, dah jom, tak apa. Kita tunggu settle. Lepas tu cabut lah. Alright, so kita dah sampai. Kita dekat area Simpang Kulai. Jadi kita nak pergi ke tempat yang apa nama tu? Yang signboard tulis Cameron Highland lah, kan? So jom, alhamdulillah akhirnya menuju. Balik nanti kita akan lalu tapak pula. So barulah jalan ni boleh berliku. Kalau sekarang ni jalan tak berliku sangat lah.
So dia akan tukar. Dan yang paling best sekali, mana kita tahu kata nak pergi tu. Oh, tayar belah sana. Sekejap. Tapi yang penting, ini tinggal lagi 28 km je. Masak macam mana nak servis ni. Gentung. Ingatkan Cameron Highland sejuk. So jom kita nak pergi tukar tayar dulu. Tukar tayar tengoklah kalau tayar ni ada lah. Kalau tak ada, pakai je lah tayar apa ada. Ui, jerapah. Alright, so nak tukar tayar. Kebetulan nah, itu lah Service Center Zontas. Dan aku punya pun dah lebih dah tinggal 14 kilo ya. Tengoklah kalau rasa macam nak tukar, kalau harga tak tu sangat, boleh lah kita tukar. Alright, so tengok video ni sampai habis. Apa? Salah jalan. Okey, tu kata tadi kedai ni betul lah nak pergi Cameron salah jalan. Okey, Cameron ke mana? Itu tayar apa? Kena buka kunci. Mami belanja. Oh tu baik Mami. Jaket ni. Ni baju ni. Zontas Mami. Oh ada, Rosso semua ada? Ya. Mantap lah. Servis berapa? Sekali servis. Kalau kata servis je minyak hitam. Okey juga tapi tak sampai masa lagi. Tak sampai masa, tak payah. Buku pun tak bawa. Tak apalah dekat tayar dulu. Berapa ni? 380. 380. Siap masak sekali balance hitam. Baik ni baik Ni apa nama dia? Bukan nama ni. Zontas 368 E yang besar sekali kan? Yang tak ada sampel tu K je. Macam jeruk. Sharp. Ni level maxi filter ni. Oh betul. Dia lagi beresuk lah. Sebelum ride, tak nak servis dulu. Dah sampai sini baru jumpa abang. Nah, memang silap lah langkah. Memang silap lah. Tu bukannya tu. Oh ni baik Mami. Serius Mami baik. Harga RM30 je Mami. RM30 harga. RM1,300. Ni berapa? Ni tak jual. Ni tak jual. Tahu tak apa, dah bau kelengkang kambing. Baik kau dah beli tu. One House Superbike. Sempang Pulai. Kau tengok. Helmet Nolan. Shoei. Full face. Apa kau nak? Shoot. Ingat dia. Kau tengok situ, kau jangan tu. Baik boy. UYT. Full face. Baju hujan. Baik boy. So nak cari apa? Gula. Kasut. Tayar baru. So lepas ni motor aku pula. Ya.
Bayangkan daripada JB. Taklah kenapa. Ingatkan rasa macam cukup kilometer dia. Rupa-rupanya tak cukup. Ngam sampai sini tinggal 14 kilo. Jadi tak nak ambil risiko. Alang-alang dah kat service center, kita terus servis terus dengan brother. Bang, nama siapa bang? Aiman. Aiman? Yeah. Kawan baik saya nama Aiman bang. Tapi dia tak ni kalau dia tengok mesti dia suka. Dia tak dapat datang, dia tak dapat ikut. Dapat ikut. Dia pakai Y suku. Dia cakap. So, tengoklah nanti dah siap ni baru kita naik. Alright, terima kasih bang. Nama siapa bang? Faris. Akak nama? Syah. Nak cari motor, nak cari pasal apa semua ada. Lihatlah sekitar alam, dunia luas terbentang. Langit tinggi kebiruan, pohon-pohon kehijauan, embusan bayu yang menyegarkan. Dengarkan di sana sini, beburung riang menyanyi, berbunga aneka warna, sumber kedamaian jiwa. Kusyukuri nikmat Maha Esa. Begitu berharga kehidupan ini bagi mereka yang tahu menghargai. Mengapa terdorong oleh perasaan, kalau turutkan hati diri menjadi korban. Tiada yang dapat lari dari masalah diri. Hadapilah dengan tenang tiap cabaran yang datang, atasinya dengan keimanan. Sekadar buat renungan untukmu teman tersayang. Hitam putih masa depan, sendirian menentukan. Hidup ini usah persiakan. Alhamdulillah dah sampai dekat Port Lepak Jerong. Tengok Jerong. Tapi ini betul-betul macam bawa balik daripada Laos, Vietnam. Dia punya berserak dia. Tayar baru. Betul-betul susah dia bagi. Tak ada warm up punya. Ada. Minyak terus. Macam mana saya okey? Oh, okey balon. Lama tak layan guna. Seronok. Saya nak layan tapi orang belakang tak bagi je sama. Sekejap lah. Oi, nah. Ini baru boleh buat. Oh, tak boleh. Kau. Aku jalan pelan-pelan, tak tahu mana arah. Sebab motor sama jenis kan? Zan, macam mana? Okey. Apa dia pun? Perasaan? Seronok, puas, best. Terbaik pun. Okey saya. Semua okey. Duit je tak okey. Right, alhamdulillah kita dah sampai. Ini tanda hadir lah, tanda hadir. So lepas ni kita akan terus pergi check in, lepas tu cari makan sikit, lapar betul lah. Bayangkan pukul 3 pagi Pukul 3 pagi kita gerak. 3. Sekarang pukul hampir 5. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 jam campur dengan 3, 4, 5. Mampus. Banyak jam lah. Tapi kita banyak tempat lah kita pergi. Macam makcik okey? Okay. Seronok. Sejuk.
lebat tadi hujan Sejuk. hai. Tengok hujan. Dah pakai baju hujan dah siap. Member nak redah. Ada lebih kurang 17 minit lagi. Cerita dia susah benar nak sampai. Baik, jom. Bismillah. Alright, Assalamualaikum. Welcome back. Alhamdulillah. Kita orang dah rehat. Dekat bilik. Tapi itulah, cuaca hujan boleh tahan lebat juga. Jadi kita orang decide nak lepak. Allah, dah tutup ke kopi dia? Tutup ke kopi dia? Ha? Aduh. Habis. So ni kita punya hotel apa macam itulah lebih kurang. So Cameron Inn. So konsep dia macam ni. Ada kopi sini. Hujan sedap guna kopi. Ni check in check out. So kita tengah fikir ni macam mana nak keluar. Sebab hujan memang tak boleh buat apa. Special trip ride Cameron kita kali ni. Pakai payung. Sejuk Cameron. Sebabkan dah hujan, Grab pun terlalu mahal. So kita decide pinjam payung. Kita depan tu. Saya okey saya? Okey. Dahsyat. Penawar tak hujan tu? Ya. Tak tahu lah. So, tengoklah kita kena ngopi-ngopi dulu. Betul. Betul lah. Bayangkan punyalah tak ada apa-apa aktiviti sebabkan hujan apa semua. Last kali buat apa? Ni. Pizan jalan. Pizan tak jalan. Kena siap. Kena. Banyak ni tak kena. Dah. Tengok ni. Alright. Masih lagi makan. Tadi kita tak tunjuk makan malam kita tadi apa Wah, korang rugi lah. Dah penat sangat. Makan petang kita siakap apa segala bagai semua. So ini adalah kita punya makan malam. Makan malam kita pukul 11 suku. Fish and chip, burger, besar burger dia. Tolong angkat sikit, lamb chop dan juga Yung tafu tu sedap. Nak jadikan cerita, ride kita orang kali ni, sebelum kita sampai dah hujan lebat. Memang hujan lebat kau punya. Lepas tu kita orang cuma berhenti makan petang. Lepas makan terus balik hotel, rehat-rehat apa semua. Malam keluar cuma jalan kaki saja. Kita cuma jalan kaki daripada hotel pergi ke tempat-tempat yang ada kat kawasan sini lah. Kita check in dekat Tanah Rata. Jadi so ada banyak benda-benda yang kat sini. So kita main area-area sini lah. Main yang dekat-dekat. So untuk besok, semoga cuaca cantik. Dapatlah adalah konten-konten yang best. Alright, so makan dulu. Jom, bismillah.